Bila korang pakai shaver kan, misai dah panjang, pakai shaver dia sakit tau. Korang boleh gunakan trimmer ni untuk nak gunting rambut ke, bulu badan ke, tak ada masalah. Brand dia daripada Hyundai ni kita akan buka, kita akan cuba terus. Apa yang korang akan dapat kat dalam ni, dia ada bagi satu dia punya stand ni, sebelah belakang ni korang boleh cucuk dia punya kabel USB. Satu dia punya tapak ni, dia ada bagi dia punya kabel USB, brush dengan dia punya minyak ni. Okey, ni dia punya device dia. Memang terbaik guys. Color hitam solid. Bila pegang memang selesa lah. Jadi nanti bila korang charge, korang jangan letakkan je dekat tapak ni, sebelah belakang ni korang boleh cucuk dia punya wire charger ni. Dia adjustable kat sini, nampak tu. Boleh adjust. Okey, bila kita on kan, dia ada bagi dia punya indikator bateri LED. Kita akan cuba trim kita punya misai ni. Bismillah. Memang tajam guys. Bila korang pakai trimmer ni, korang punya misai ni nampak lagi tau. Yang jenis nak simpan sikit tu memang sesuai sangat gunakan trimmer ni. Dekat mana korang dapatkan trimmer daripada Hyundai ni, siap ada lampu LED lagi ni. Harga dia memang murah ni, korang akan dapat semua ni. Korang boleh tekan link kat bawah.